Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey, Rafiq hantar kepada saya model yang terbaru daripada Rafiq. Hebat lah ni, hebat Rafiq F3. Okey, Rafiq F3 ni dia nombor 1. Tanda harga masih sama dengan siri yang sebelum ni. Dalam RM55, RM60. Sekitar tu lah. Harga dia masih sama. Tapi untuk siri yang kali ni, dia orang buat satu upgrade yang besar. Ni apa yang dia orang claim lah. Saya belum try lagi. Sekejap lagi saya dah try, saya akan cerita kepada anda. Saya akan cerita apa yang dia orang claim dulu. Untuk siri yang kali ni, dia orang improve lagi dia punya build quality, audio quality, dan dia orang ada tambah beberapa feature yang tak ada pada siri sebelum ni. Seperti yang tertera dekat kotak ni, anda nampak pula. Saya nampak kat sini kan. Dia ada white noise, dia ada sleep mode. Lepas tu dia ada mention kat sini hi-fi audio. Anda boleh nampak lah. Sekejap lagi masa unbox saya tunjuk dekat sikit lah. Ni pun sebab saya duk tengok kamera, susah saya nak tengok macam mana ni kan. Okay, jadi dalam video ni macam biasa kita akan buka tengok apa dalam kotak dia, dan kita akan tengok macam mana dia punya build quality dia kan. Betul ke? Nampak lagi premium kan. Lepas tu saya akan test dia punya audio. Kalau ok, saya cakap ok. Kalau tak ok, saya akan pergi secara spesifik part mana yang tak ok tu. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Kita buka terus tengok. Okey, pertama sekali dia ada user manual. Besar juga user manual dia kan. Tu dia. Wih, panjang. Panjang kan user manual. Apa yang dia cerita banyak-banyak. Tu depan belakang. Okey, tak apa, kita letak tepi dulu. Dah macam apa? Kaset radio dah zaman dulu kan. Macam ni. Okey, tak tepi dulu. Okey, dalam dia ada satu kotak. Kita tengok kotak ni. Ni mesti kabel pengecasan ni. Okey, dia bagi kabel pengecasan type A ke type C. Lepas tu dalam plastik ni dia punya ear tip. Dia bagi dua pasang ear tip. Nampak? Dia bagi dua pasang ear tip dengan dua saiz yang berbeza mengikut saiz telinga anda lah. Anda try lah pakai yang mana satu anda rasa okey. Maknanya itu saiz anda lah. Okey, jadi macam ni lah rupa earbud ni daripada luaran dia. Body dia jenis glossy, berkilat. Oi, merelik. Okey, kita buka dia punya, ada macam screen kat sini. Okey. Okey, betul ke screen ni? Oh, dia bukanlah. Dia bukan screen tau, dia cuma lampu. Saya ingat screen, bukan screen. Dia macam lampu. Lampu berbentuk power ni lah. Untuk, tak tahu apa function dia. Mungkin charge ke. Bila bateri dah nak habis, mungkin dia bertukar jadi merah. Kalau kita charge, kejap saya test tengok kalau charge jadi open macam mana. Oh, dia bergerak macam tu, nampak? Kalau charge kita nampak lah bateri dia, maknanya ada lagi suku nak penuh. Lagi sikit lagi nak penuh. Tapi berapa persen tak pastilah. Biasa kalau kita nak tahu percentage bateri, kita kena connect dengan smartphone. Kita boleh tengok lah percentage dia berapa kan. Percentage housing dengan percentage earbud. Okey, kita tengok dia punya earbud. Okey, jadi ini memang warna tema dia lah, hitam kuning. Dari segi design earbud dia memang sama lah dengan design dengan siri yang sebelum ni kan. Okey, kita tak tengok sikit. Okey, dari segi fizikal dia, dia samalah macam siri yang sebelum ni. Dia punya touch panel kat sini, dia tak pakai button, dia pakai touch. Jadi dia ada dua tau, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Maknanya kalau ada setengah earbud, dia bagi satu je dia punya touch panel, dia tak bagi dua. Jadi kalau macam ada dua macam ni, kita nak pakai dua-dua boleh, nak pakai salah satu pun boleh, sebab kita masih lagi boleh guna dia punya fungsi touch ni. Jadi dia punya dari segi luaran yang tu je lah. Okey, untuk apps dia masih lagi guna original sound punya apps. Apps ni anda boleh download dekat Google Play Store lah. Okey, macam saya dah download dah, saya tekan open. Okey, bila anda dah siap connect, dia akan keluar lah gambar earbud ni. Lepas tu tekan je gambar dia. Okey, dia akan pergi terus ke bahagian dia punya customization lah. Okey, dekat sini anda boleh tengok lah percentage untuk earbud kiri dengan earbud kanan. Cuma housing dia anda tak boleh tengok berapa persen. Okey, kita tengok satu persatu. Dekat bawah dia ni, dia ada noise reduction, normal dengan transparency lah. Maknanya dia ada noise cancellation dengan dia ada ambient mode. Maknanya anda boleh dengar bunyi kat luar dengan jelas lah, tanpa perlu buka earbud. Bawah dia ada sleep mode, ada game mode,
ada equalizer setting. Okey, saya nak tengok kat sini. Okey, untuk equalizer setting preset, kita tengok preset dia ada berapa. Okey, dia ada 3 je. Dia ada live, bass boost dengan pure. 3 je dia bagi. Dulu banyak kan. Lain ni dia bagi 3 je. Untuk customize, kita boleh custom lah macam mana yang kita suka. Kalau kita rasa preset dia semua tak okey, kita custom sendiri ikut cita rasa kita. Okey, kita keluar sekejap. Okey, bawah lagi key setting. Key setting ni kita boleh set lah kiri nak macam mana, kanan nak macam mana. Double press jadi apa, single press jadi apa, hold jadi apa. Kita boleh buat semua. Kiri kita nak macam mana, kanan kita nak macam mana. Kita boleh buat berbeza. Okey. Lepas tu tak ada apa dah. Change name, OTA upgrade, itu je lah untuk apps dia. Okey, untuk dia punya audio quality saya kena test dulu. Saya akan test main game, saya akan test dengar lagu, tengok movie apa semua. Lepas tu saya akan datang balik, saya akan cerita kepada anda okey ke tak okey Earbud ni punya audio quality. Kita jumpa balik sekejap ni. Saya macam tak percaya lah. Okey, dia punya audio quality dia memang betul. Betul apa yang dia orang cakap, dia orang improve lagi dia punya audio quality dia berbanding Siri yang sebelum ni lah, yang dia pernah keluarkan semua. Bukan 2-3 Siri. Semua Siri yang dia pernah keluarkan, saya boleh cakap yang ni audio quality yang paling okey setakat ni yang dia pernah buat. Saya tak tahu apa yang dia orang buat, dia orang letak driver lagi besar ke atau tak pastilah, tapi kan okey, saya pergi satu persatu. Okey, saya buat test 8D audio 360. Dia punya 360 tu memang dengar 360. Dia bukan dengar macam stereo kanan ke kiri, kiri ke kanan. Dia memang kita dengar betul 360 punya audio. Lepas tu dia punya soundstage dia macam saya tengok movie kan, macam orang lah, subjek orang, tak kisahlah apa benda yang dekat dengan benda yang jauh, saya boleh dengar beza. Yang hak dekat tu saya boleh dengar bunyi subjek tu dekat, apa tu orang yang belakang bercakap tu saya boleh dengar bunyi orang tu jauh. Makna soundstage dia tu memang sangat okey. Okey, lepas tu dia punya bass dia, bass saya akan cuba sedaya upaya untuk cari dia punya picking tu. Saya akan try macam-macam bass lah. Dia punya high bass, dia punya deep bass, apa semua saya akan try. Saya nak cari kat mana dia punya titik akhir bass dia punya picking dia tu. Saya tak jumpa. Dia punya picking audio tu, picking dekat bass tu saya tak jumpa. Dia tak ada bunyi pecah di ujung-ujung tu, ada macam bunyi pecah. Tak ada. Okey, untuk dia punya latency macam biasalah kan. Untuk latency di sini kita akan tengok pada tanda harga dia lah. Biasa untuk harga macam ni, latency dia tak adalah orang kata perfect. Dia akan ada macam delay sikit, tapi kalau kita on dia punya game mode, dia akan boost lagi dia punya signal strength, jadi kita akan dapat latency yang lebih okey lah. Dia tak ada sangat bunyi delay apa semua tu. Okey, untuk dia punya keselesaan bila saya pakai memang okey. Dari segi keselesaan pun bagi saya sangat okey, sebab rasa macam tak ada, macam kita tak pakai, sebab dia tak berat kan, dia ringan jadi kita pakai kita tak rasa lah macam terganggu ke apa ke. Memang sangat okey lah. Okey, untuk dia punya build quality, tadi yang saya mention audio quality, build quality. Okey, build quality dia kalau saya bandingkan dengan Siri yang sebelum ni yang saya review, yang ni paling okey. Dia punya kita pegang pun terasa berat kan. Dia ada rasa macam berat sikit. Lepas tu dia punya kualiti plastik dia pun okey lah, not bad lah. Lepas tu ni pertama kali dia buat macam ada macam screen kan. Padahal bukan screen, dia tunjuk macam percentage bateri lah dalam bentuk macam tu kan. Sebelum ni tak ada lah benda ni kan, benda ni semua tak ada. Tapi kali ni dia buat, kita boleh nampak lah dia punya capacity bateri dia. Okey, overall apa yang saya boleh cakap dari segi dia punya build quality, dia punya audio quality, memang saya highly recommend lah kalau anda nak cari sebuah earbud dalam kategori harga bajet ni. Ini yang paling okey yang pernah saya try setakat ni. Kalau anda nak earbud ni, saya dah sediakan dekat dalam tag produk, anda boleh tekan kat situ. Anda boleh proceed order macam biasalah. Anda tekan situ, dia akan terus pergi ke Shopee dan anda boleh proceed order. Okey, seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi video akan datang. Bye.